pihak seluruh warga sekolah, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Puan Norima atas segala jasa dan bakti sepanjang tempoh perkhidmatan beliau. Saya amat menghargai kerjasama yang telah diberikan oleh Puan Norima sepanjang kita berkhidmat bersama. Beliau sentiasa menjalankan amanah dengan penuh dedikasi, teliti, bertanggungjawab dan profesional. Sikap beliau yang sentiasa tenang, mudah didekati dan bersedia membantu telah banyak memudahkan urusan pentadbiran sekolah serta memberi keyakinan kepada semua warga sekolah. Sesungguhnya bukan mudah untuk mencari seorang pembantu tadbir yang benar-benar komited terhadap tugasnya. Puan Ini hari berpisah kita, langkah perlahan mula berubah, namun kenangan masih bersama. Pernah sama mengejar waktu, berkongsi cerita dan harapan. Kadang penat datang bertamu, namun kita tetap terus berjalan. Di akhir pertemuan ini ada cerita yang tinggal abadi, susah senang tawa riang, jadi memori paling berarti. Walau langkah nanti berubah dan haluan tak lagi sama, segala kenangan yang tercipta takkan hilang begitu saja. Terima kasih kepada semua warga SJKT Ladang Cemor untuk setahun 7 bulan saya berada di sini. Atas kerjasama semua, terima kasih diucapkan.